tuntut ilmu walaupun sampai negeri Cina. Apakah hadis ni sahih, dhaif atau palsu? Tuntut ilmu sehingga ke negeri Cina, ia bukan hadis yang sahih. Sebahagian orang dia keliru tentang tashih. Ini pasal orang luar kena tashih yang dibuat oleh sebahagian hufaz seperti Al-Mizzi terhadap riwayat ini, kerana dalam hadis dia, perkataan tuntut ilmu sampai ke negeri Cina, utlubul ilm walau kana fi Sin, tuntut ilmu sampai ke negeri Cina, tak sabit daripada Nabi SAW. Sebahagian riwayat dia datang dengan bercampur, talabul ilm faridah, utlubul ilm walau kana fi Sin. Tuntut ilmu itu wajib, tuntutlah ilmu sehingga sekalipun sampai ke negeri Cina. Maka sebahagian hufaz kata hadis ini ada syahid dah, ada bukti dah. Kerana bukan dia maksud yang tuntut ilmu sampai negeri Cina tu hak depan tu, iaitu tuntut ilmu itu fardu. Hak tu yang sahih, bukan hak bahagian kedua tu. Jadi sebahagian orang bila dia tak tahu tashih para hufaz, dia ingat hufaz telah mensahihkan hadis tu. Dia sahihkan bahagian depan, bukan dia sahihkan hadis tu. Ni, ada ke soalan lain? Semasa sikitlah jawab. Skim syariah KWSP yang baru diperkenalkan, hukum seorang muslim. Saya terlihat mesyuarat ni, saya terlibat jugalah di dalam isu KWSP ni, dan dia buka skim yang baru. Walaupun ada berbagai pandangan yang lama tu, dan seumpamanya dia suruh bersihkan duit dan semua macam-macam pandangan masa perbahasan tu. Cuma dia buka skim yang baru ni, dia nak mengelakkan daripada wang itu pergi ke pelaburan yang salah. Jadi apabila kita ada pilihan yang seperti ini, kita pergilah kepada pilihan itu. Dan bagi yang tak mampu, kadang-kadang mungkin dia tak tahu, lambat, tak nak buat pun tak boleh, lambat, tapi proses tu dia kena usahakan supaya dia memenuhi. Mengenai fatwa ASB, hak ni saya dah jawab kot no. ASB ni macam ni, sesuai nak abang di sini. Bang dulu kot no. Masuk waktu kita bang dulu. Lagi dia kata mufti mai tak bagi orang bang. Siapa ada soalan lain? Umar Syed.
Mana soalan tadi? ASB. ASB ni tuan-tuan masuk ASB ke? Ramai? ASB ni dia ada daripada dulu sampai sekarang, dikatakan dia mengurangkan pelaburan-pelaburan yang di tempat yang dianggap tidak menepati syariah. Peratus yang tak menepati syariah tu pun tak banyak, kecil. Tak kecil pun, masuk ada berapa belas peratus lebih kurang begitu, kadar yang mereka maklumkan. Dia asalnya kalau ada tempat haram tu kita tak boleh. Tetapi ASB ni dia ada beberapa perkiraan yang lain. Nak mudah cara faham ni, sembang kita cara kampung. Orang Islam di Malaysia ni dia tak mampu nak bersaing dengan orang lain di sudut ekonomi dah. Dan dia tak ada projek-projek yang besar yang menyebabkan dia menguasai ekonomi negara ni. ASB ni salah satu langkah yang dibuat oleh kerajaan yang membolehkan orang bumi putera ni, mereka letak duit mereka ramai-ramai pada satu orang, orang ni tolong uruskan. Pihak ni tolong, bukan satu orang pada satu pihak, pihak ni uruskan duit tu supaya duit tu dapat menjadi hasil. Dan kerajaan pula menjamin dia pada satu sudut. Macam anak kita dah, dia bohlan tabung, pak dia kata duit banyak so, abah tambah kan. Jadi banyak sudut dia panggil kalau di sudut dia panggil tanzir fiqhi itu. Kalau kita nak lihat ke berbagai sudut bagaimana fiqh itu berfungsi, boleh dilihat dalam isu ni. Karena kalau orang Islam ni semua tarik daripada ASB ni, dia akan menyebabkan banyak juga kita punya peratusan penguasaan kita terhadap ekonomi dalam negara ni lagi jatuh lah. Tapi dalam masa yang sama, ASB tu dia ada masalah tu. Jadi kita punya perlih, kita fatwa lain sikit pada negeri lain. Kita boleh dengan niat kita kerana nak menguatkan ekonomi orang Islam, dan bukan niat kita setuju dengan yang tu, yang salah tu. Tapi kita tak ada pilihan. Kalau ada tempat lain yang boleh letak juga duit, ekonomi boleh kuat juga, tak perlu ASB lah. Tapi ASB saja ada, kita letak di situ, dan pihak yang menguruskan itu hendak wajib untuk cuba sedaya upaya, kerana mereka sendiri cuba, tapi kerana atas beberapa alasan kononnya sukar untuk mereka nak reduce benda. Dan pihak berkenaan wajib untuk mengurangkan ataupun menghilangkan unsur-unsur yang haram itu. Jika mereka sengaja tak hilangkan, mereka berdosa. Jika mereka berusaha menghilangkan, itu tanggungjawab mereka, dan kita boleh letak di situ. Tapi untuk menjadikan supaya hilang syubhah, kita mencadangkan supaya hendaklah siapa yang dapat SB 10,000 ke apa, kalau dia habang tahun ni, dia habang ada kata unsur haram tu 15%, hak 15% duit kita tu kita pergi tolak, pergi tang mana-mana tempat orang susah ke, bagi pada pihak-pihak lain yang boleh dapat manfaat daripada duit tu. Itu secara umum fatwa kita lah hal.